Hai sahabat malam korang. Saya Kak Syah atau Misha Abdul Halim, owner YouTube channel ni. So, sajalah nak update perkembangan terbaru. Kalau kepada korang yang minat nak tahu dah, kalau tak nak tahu pun tak apa, Kak Syah tak kisah. Just nak update mengenai YouTube channel ni. YouTube ni dah lebih kurang 8 tahun. Sedar tak sedar dah 8 tahun. Tapi tak buat video macam dulu lah. Sebelum COVID. Sebab sebelum COVID kita memang ada goal sendiri. Kita ada matlamat nak 100k subscriber. Tapi tak dapat kan, sebab video kita tak menarik. Lepas tu tak banyak share dekat kawan-kawan, dekat public, dekat social media yang lain. And mungkin juga konten yang kurang menarik. So dekat sini saya nak bagi tahu lah, macam dah lama tak update YouTube ni sebab time COVID tu macam ada sedikit kisah tragis lah. Ah, ah, Bagaimana yang korang ketahui, Kak Syah memang dah kahwin, ada husband, ah, dah nangis pula. Lepas tu, masa COVID tu, ya, lah. Masa COVID tu, ah, dalam bulan 8, dalam hujung bulan 7, 2021, ah, suami Kak Syah dia disahkan positif COVID lah. So masa tu Kak Syah belum kena lagi. Kak Syah belum kena lagi. Ah, so kita orang kena quarantine. Kak Syah bilik lain, dia bilik lain. Lepas tu seminggu lepas tu baru Kak Syah pun kena. Pun sebab walaupun satu rumah, tapi tak tahulah bakteria tu macam ada bakteria ke. Dia senang senang spread. Virus tu senang spread walaupun kita dalam satu rumah kan. So lepas Kak Syah disahkan tu, ah, Kak Syah macam nak ajak suami lah pergi quarantine dekat hotel yang memang khas untuk jaga pesakit COVID kan. Sebab kalau kita orang duduk rumah berdua, susah. Kita orang tak boleh keluar. Satu. Lepas tu kita orang yelah kena minta bantuan orang lah untuk pergi kamar ke apa kan. So better kita orang duduk hotel yang Kampung Baru. Dekat situ memang dia akan setkan 10 hari. Masa tu quarantine 10 hari kan. Lepas tu Kak Syah dah book awal-awal lah ni dengan suami kan. Lepas tu the day Kak Syah nak pergi tu, uh, suami dia tiba-tiba rasa rasa tak boleh bernafas. Ha. So dia kata hantar dia dekat hospital Ampang. Hantar je dekat hospital Ampang. Sebab rumah kita orang kat Ampang masa tu. Lepas tu cakap dia okey, dia makan apa semua. Dia pun tanya keadaan Kak Syah. Kita orang busy, hari-hari busy. Sampai hari kelima, dia duduk dekat hospital tu. Hari kelima tu, pagi tu, dia mesti Kak Syah tak pukul 7 lebih. Lepas tu, dia cakap, nak tengok je, nak tengok muka. Nak kacau dia. Kak Syah kata, tak apalah Rehan. Nanti kita borak lagi kan. Lepas tu, Kak Syah tak telefon, dia pun tak telefon. Kak Syah tidur, tengok TV semua. Sampai pukul 11.30 pagi. Lepas tu, adik ipar Kak Syah call. Dia cakap, ah, abang dah tak ada. Lepas tu, abang tu suami Kak Syah lah. Sekejap Azan. Okay, kita sambung. Lepas tu, dia cakap lah, abang dah tak ada. Kak Syah pun macam bingung kan. Dia tanya-tanya. Tak ada pergi mana Kak Syah tanya. Dia kata dah tak ada, dah meninggal. Lepas tu Kak Syah macam, telefon yang Kak Syah pegang tu dia macam terlepas sikit. Dengan tangan shaking kan. Lepas tu, Kak Syah tanya, bila? Baru je tadi, pukul 11.30. Lepas tu Kak Syah tengok jam. 11.45, 9.50 macam tu lah. Baru sangat lah kan. Lepas tu, buka dah. Dengan Kak Syah keadaan seorang-seorang dalam hotel tu. Lepas tu tak dapat nak keluar, nak tengok, nak pergi hospital tak boleh. Sebab Kak Syah ada berbaki lagi 5 hari untuk kuarantin dekat hotel tu. Lepas tu Kak Syah bagi tahu kawan-kawan dekat grup sekolah. Diorang simpati. Diorang cakap kalau masa nak busy cakap lah. Kita boleh busy ramai-ramai kan. Takut Kak Syah apa sunyian lah. Macam kesedihan seorang-seorang. Diorang tak nak macam tu. Kak Syah bagi tahu semua kawan-kawan yang lain. Adik keluarga. Bagi tahulah yang suami Kak Syah dah tak ada. Um, so Kak Syah rasa tak payah nak cerita panjang kan. So itulah ceritanya. Kak Syah dah lama tak update YouTube channel ni. Tapi sampai dah hilang monetization YouTube, dah hilang. So duit yang ada dekat monetization tu pun tak boleh nak claim. Sebab kita tak aktif upload video. So kalau nak monetize balik, kita kena capai balik lah target dia 1000k subscriber. Memang Kak Syah ada. Lepas tu 4000 tontonan, 4000 4000 hour tontonan, 4000 jam tontonan. Lagi satu sekarang diorang dah tambah short, YouTube short kan. Yang tu kena 1 juta ke, tak tahulah macam mana. Nanti Kak Syah tengok balik. So, bagi korang, uh, walaupun Kak Syah tak update kan, tapi macam ada juga orang datang, uh,
tengok video Kak Syah kan. Sebab Kak Syah selalu dapat update daripada YouTube. Um, Video dia berapa view bulan ni kan. So alhamdulillah lah. Hmm, Dia tak adalah macam terkubur macam tu je. At least adalah juga orang visit kan. Just that monetization tu dah hilang. So Kak Syah kena build up balik dan Kak Syah perlukan support korang semua. Dan bagi kalau korang ada cadangan apa-apa nak bagi cadangan uh, niche apa, konten apa yang Kak Syah perlu buat yang menarik, yang sesuai untuk channel ni. Sebab Kak Syah nak mula balik channel ni, Kak Syah nak monetize balik. So kalau korang sudi, komen lah niche apa yang sesuai untuk Kak Syah buat. Okay. Maybe kita akan jumpa next video. Terima kasih korang. Kalau korang yang sudi nak dengar tu, korang dengar lah. Kalau korang tak sudi tu pun Kak Syah tak kisah pun kan. Kak Syah just nak update je YouTube ni. Sebab Kak Syah sayang. Um, Kak Syah build YouTube ni pun daripada dengan arwah lagi kita orang. So nanti kita jumpa lagi tau. Assalamualaikum.